Okey, Dr. Seharun, kita kembali kepada segmen ketiga. Kita mulakan dengan soalan bahawa doktor pada Oktober kemarin, doktor dilantik sebagai Setiausaha Parlimen Kanan di Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pembangunan Negara. Ya, itu about 7 bulan yang lalu lah. Apakah bidang tumpuan doktor dalam peranan-peranan ni? Okey, jadi sebenarnya MOE, Kementerian Pendidikan dan juga MND, Kementerian Pembangunan Negara ni sebenarnya skopnya amat luas sekali. Dan bagi saya, tumpuan khusus bagi MOE ialah antara melihat kepada kesihatan mental bagi pelajar-pelajar kita, mental well-being. Kedua juga saya memberi tumpuan kepada SPED School, Special Education Schools kita, di mana mungkin mereka yang mempunyai keperluan istimewa bagi pembelajaran. Dan ketiga, sebagai pengerusi MLLPC, saya juga memberi tumpuan kepada bahasa ibunda secara amnya, tetapi khusus juga kepada bahasa Melayu. Jadi bagi MOE itulah area yang khusus bagi saya, yang saya beri tumpuan yang melebihi. Bagi MND pula, sebenarnya saya lihat kepada rental housing, flat-flat sewa, dan juga dari segi HDB, bagaimana kita boleh melihat kepada keperluan mereka yang vulnerable. Baik mereka yang mungkin dari berpendapatan rendah ataupun mereka yang mungkin lanjut usia, melihat kepada keperluan-keperluan mereka, dan itu cukuplah merangkumi antara area-area khusus bagi saya di MND kerana luas sekali dari segi skop MND. Banyak peranan dia banyak, luas. Dia boleh kita soalan. Soalan kita tadi, dia boleh tidur ke tak? Sebab tu setahun ni saya tak dapat datang. Apa kita tunggu dia nak masuk berita harian ni, nak masuk podcast ni, sekarang lah akhirnya dapat peluang. Ada banyak peranan doktor, tapi mungkin kita nak tanya soalan tentang yang dekat dengan hati masyarakat sekarang. Kita mulakan dengan skop MOE dulu ya. Ada yang mengatakan pasal sistem pendidikan kita, walaupun banyak perubahan telah dibuat kepada PSLE kononnya, nampaknya masih sistem pendidikan kita masih memberi tekanan kepada pelajar. Adalah setengah pihak yang mengatakan demikian. Adakah MOE akan membuat lebih banyak perubahan pada sistem PSLE kita pada masa terdekat untuk memastikan pelajar masih boleh cemerlang tanpa mendapat tekanan berat oleh ibu bapa mereka yang mahu atau memaksa mereka mendapat markah yang tinggi baik, sekali, tinggi, just so that they can go into a so-called good school. Apa pandangan doktor? Jadi kalau ingin kita mengupas soalan itu, boleh memakan masa yang panjang. Boleh ada lecture sebenarnya. Boleh. Guru nak jadi guru? Jadi pertama sekali kita akur bahawa dalam pendidikan memang kadang-kadang terdapat tekanan-tekanan tertentu kan. Malah apabila kita ingin melihat kepada kecemerlangan, for every success sebenarnya terdapat tekanan-tekanan tertentu sebelum itu. Kadang terdapat banyak failure sebelum kita cemerlang. Dan dalam sistem pendidikan kita bukan hasrat kita untuk tolak secara mutlak tekanan-tekanan tertentu. It's part of the growth and the development of a child kan. Tetapi persoalannya ialah bagaimana kita dapat melakukannya secara bertahap, membawa kepada keseimbangan antara ingin meraih kecemerlangan dan juga keseimbangan apabila kita lihat kepada mental well-being seseorang itu, bagaimana dari segi penglibatannya dalam aktiviti-aktiviti lain di mana terdapat juga pelajaran bagaimana untuk memupuk sifat-sifat sosial, sifat-sifat dapat berkolaborasi, dan inilah antara sifat-sifat yang akan membawa mereka kepada kecemerlangan dalam dunia masa hadapan. Kerana apabila kita lihat cabaran-cabaran yang tidak menentu dalam dunia ini, dari segi informasi, dari segi apa yang datang kepada kita, ia sedia ada di internet, sedia ada dengan AI. Tetapi the defining factor ialah bagaimana kita dapat bekerjasama dengan orang lain, bagaimana kita dapat melihat kepada sifat-sifat berkemanusiaan antara satu sama lain, bagaimana kita rasa daya tahan kita boleh melihat kepada cabaran-cabaran masa hadapan. Jadi dari segi the core competency, kita punya character and citizenship education, itu sesuatu yang ingin kita terus memberi emphasis. Dan antaranya bukan saja di bilik darjah tetapi di CCA, di aktiviti-aktiviti luaran darjah untuk memupuk karakter dan values yang penting. Itu antara juga tunggak bagi Kementerian Pendidikan. Antara
benda-benda yang kita sudah lakukan selang beberapa tahun ini, seperti mana yang dikatakan Anwar, baik dari segi perubahan PSLE dari segi AL bandingnya, baik di full subject based bandingnya. Apabila kita lihat kepada sekolah menengah, dulu mungkin selepas PSLE, sejurus selepas PSLE dah dapat kita punya keputusan express, normal acad dan normal technical kan. Tetapi sekarang sebenarnya ia terdapat kepelbagaian di situ melalui full subject based banding, di mana setiap pelajar yang mempunyai minat, yang mempunyai kebolehan dalam subjek-subjek tertentu dapat mencapai prestasi mengikut kebolehan mereka. Jadi dari segi fokus bagi pendidikan, baik di sekolah rendah, sekolah menengah, justru juga di JC-JC kita dan sebagainya, kita memberi tumpuan yang berkurangan sikit atas peperiksaan semata-mata. Kita lihat secara holistik bagaimana kita dapat memupuk dan mendidik anak-anak kita supaya menjadi warga negara yang berpotensi, lagi berwibawa dan mempunyai daya tahan dan character values lah. Jadi fokus tidak tercetus pada result peperiksaan. Namun begitu, mungkin kalau kita lihat dari lensa ibu bapa, mungkin mereka rasa perlu terus fokus kepada results. Dan ini satu perbualan yang ongoing lah, di mana kita cuba berbual dengan masyarakat, society. Kerana kalau society ataupun mungkin employers ataupun masyarakat belum dapat menerima bahawa sebenarnya prestasi yang mungkin kita capai di sekolah tidak semestinya menentukan masa hadapan kita seumur hidup. Itu yang message yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, bahawa it's okay. Walaupun mungkin tidak begitu baik di PSLE ataupun one exam does not define you. Terdapat banyak cara untuk mencapai sukses yang diingini. Itu satu message yang akan kita terus sampaikan kepada masyarakat, dan dengan itu harapan kita ialah ibu bapa, keluarga, anak-anak murid kita dapat menerimanya, dan sekaligus saya rasa fokus kepada pendidikan akan membawa kepada apa yang penting dalam kehidupan, iaitu values, karakter dan kehidupan secara satu masyarakat dan satu negara. Istilah dia keep calm and carry on lah, and look at the strength of the child lah. Yes. Betul. Okey, beralih pula kepada isu perumahan lah. Kebelakangan ni kita lihat lebih banyak flat-flat HDB, terutama yang resale flats yang baru saja capai MOP. Harga jualan semula mereka di pasaran sudah mencecah $1 juta dan ke atas lah. Ya, jadi ini menimbulkan keprihatinan. Betul. Dalam kalangan penduduk. So dari point of view of MND, adakah ini sesuatu perkara yang membimbangkan, dan ada tak sebarang usaha yang MND sedang lakukan untuk make sure situasi ini terkawal, make sure perumahan awam masih kekal dimampui oleh rakyat Singapura? Sebenarnya apa yang Fatin katakan memang betul dari segi keprihatinan awam, terutama sekali apabila dihabarkan di berita ataupun di talian mengenai flat ni sekarang dah berjuta dolar, dah mencecah lebih dari 1 juta kan. Dan kebimbangan ini dan kerisauan ini kita faham kan. Tetapi dari segi melihat kepada secara purata, flat-flat di tahun 2025 yang dijual secara resale, anggarannya ialah about 6% antara all of the resale flats yang dijual. Jadi terdapat juga 94% antara flat resale tahun lepas 2025 di mana ia tidak mencecah 1 juta pun. Tetapi kita pun akur bahawa dari lensa masyarakat, mereka juga khawatir kan. Lebih-lebih lagi golongan muda kita, the young families yang mungkin beraspirasi ingin mempunyai rumah sendiri, dan itu sesuatu yang kita inginkan bagi anak-anak kita juga. Terutama sekali mereka yang ingin berumah tangga dan mempunyai anak-anak dan sebagainya. Kalau nak duduk dengan ibu bapa susahlah kan, lagi-lagi kalau nak ada anak ramai dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang memang kami peka di MND.
di mana sebagaimana yang Fatin katakan, adakah langkah-langkah yang kita lakukan supaya dari segi kos flat terkawal. Fakta yang Fatin katakan itu merupakan dari resale kan, dan itu pun 6% dari segala resale. Dan ini sedang M&D pantau, dan kami yakin melihat kepada kehadapan sebenarnya terdapat a slowing down of the increase in prices. Malah dari first quarter 2026, pada pertama kali dalam 7 tahun terdapat the resale prices ada kemerosotan sedikit. Selain dari itu, sebenarnya selang beberapa tahun ini selepas COVID, sebenarnya pemerintah dengan secara tangkas kita membina the new flats, BTOs. Kerana dengan adanya BTO, terdapatnya juga option untuk memilih bagi keluarga-keluarga yang first time terutamanya. Dan ia akan dapat mengurangkan hangatnya harga bagi resale. Jadi BTO kita pertingkatkan, BTO kita percepatkan dari segi pembinaan, dan ini sekaligus akan dapat mengawalkan dari segi harga bagi resale market. Selain dari itu, terdapat juga banyak flat yang sudah pun MOP selepas COVID kan, dan ini kita anggarkan akan masuk kepada market, menaikkan supply dan juga sekaligus membawa kepada tekanan untuk menurunkan ataupun mengurangkan flat-flat yang mungkin di pasaran secara harga mahal. Kalau kita lihat dari segi supply and demand dan cost sahaja. Selain dari itu, dengan pemantauan oleh M&D, sebenarnya kita juga mempunyai grant-grant tertentu, terutama sekali bagi mereka yang first timer untuk membeli rumah. Bagi mereka yang mungkin terdapat keperluan yang mungkin lagi mendesak, ingin memilih kepada resale market, dianggarkan bagi mereka yang qualify bagi kriteria tertentu, boleh mendapat hampir 230,000 dari segi grant sendiri dari government. Mungkin dari segi proximity grant dan sebagainya, kalau ditambah semua 230,000 grant bagi first timers. Selain dari itu, kalau couple tersebut mungkin mereka rasa okey, memang ada masa sedikit, boleh menunggu bagi BTO flat mereka. Mereka juga boleh mendapat, terutama sekali apabila harga BTO memang lebih murah lah dari resale kan, tapi mungkin perlu menunggu beberapa tahun, dan bagi mereka first timers boleh dapat hampir 120,000 dari segi grant. Jadi selain dari harga yang sudah berkurangan melalui BTO, terdapat juga grant-grant tertentu bagi first timers, dan ini kami harapkan dapat sedikit sebanyak mengurangkan pressure cost bagi golongan muda, terutama sekali keluarga-keluarga yang ingin terus membangun, dan ini antara cara kita untuk menolong keluarga-keluarga kita. Saya rasa sebenarnya kalau saya mengimbas kembali pengalaman saya dulu as a young couple, when baru keluar dari sekolah dan kita ingin berumah tangga dan juga ada keinginan untuk adakan rumah sendirilah kan. Dan apabila kita lihat dari segi kos, kalau di 400,000, 500,000, 600,000, dan kita rasa macam biar betul kan, boleh tak saya sebagai baru nak masuk kerja, boleh tak kita afford kan. Jaminan pemerintah terutama sekali bagi keluarga-keluarga muda dan first timer households, kita akan melihat kepada kos-kos dan mengawal secara mantap supaya dapat menyampaikan aspirasi mereka. Malah bagi mereka first timer households yang mendapatkan rumah baru mereka, 9 dari 10, 90%, about 9 out of 10 of them, apabila mereka mempunyai rumah baru mereka, BTO, kebanyakan mereka menggunakan secara menyeluruh dari CPF mereka, dan dari segi penggunaan cash itu secara minimal ataupun tidak langsung. Jadi selagi mana mereka berdua bekerja, dan kita syorkan bahawa 9 out of 10 akan dapat menampung kos jangka masa panjang bagi rumah yang dipilih, tanpa menggunakan cash outlay ataupun kalaupun perlu sedikit saja. Itu jaminan kita. Dalam isu yang pasal 1 juta, rumah-rumah yang $1 juta tu ya, macam apa yang doktor kata, ada dua pihak sekarang. Satu pihak kata ya betul, let the market decide, let the market play out, and with more BTOs, lebih banyak BTO resale in the market juga, nanti the price will even out atau moderate. Satu pihak kata gitu. Tapi ada satu pihak pula kata
pemerintah kena campur tangan untuk mengurangkan harga atau elakkan rumah-rumah ni daripada jual lebih sejuta. Apa pandangan doktor? Dari lensa MND sebenarnya ini sesuatu yang kita pantau selalu. Kerana bagi kita, apabila kita lihat kepada public housing, terutama sekali bagi warga negara Singapura, ia sesuatu yang ingin kita terus melakarkan bahawa selagi mana ada keperluan bagi warga negara kita, perlu kita maintain affordability, kan? Dan ini memang kami pantau sentiasa. Itu memang jaminan kita. Dan kalau ada keperluan untuk kita menangani isu-isu tersebut, sudah pun di masa lalu pernah pun kita lihat kepada the adjustment of policy lah, dasar supaya dapat menyampaikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Tetapi kalau kita lihat buat masa ini, terdapat bahawa langkah-langkah yang sudah pun kita lakukan sedia ada ni beberapa tahun ini telah menampakkan satu trend di mana kita rasa buat masa ini mencukupi. Tapi kita lihat bagaimana, kerana dunia, kalau dulu mungkin dari segi polisi mungkin jangka masa panjang memakan lama, tapi kerana mungkin di dunia yang tidak menentu, banyak-banyak cabaran dan sebagainya, kita akur bahawa ada keluarga yang mungkin rasa tertekan, ada keperluan-keperluan yang perlu kita lihat secara terperinci, dan ini sesuatu yang memang kami pantau selalu. Itu jaminan kita. Mungkin soalan terakhir bagi Dr. Syed Harun lah. Apabila anda membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai NMP dan menerima jawatan sebagai PAP, terdapat kritikan daripada beberapa pihak tentang keputusan tersebut lah, dan mereka mempersoalkan kesaksamaan anda, basically lah your fairness and where you stand in issues lah, kan. Jadi adakah kritikan-kritikan tersebut masih doktor terima hingga hari ini, atau adakah ia merupakan a thing of the past, a thing of during that season? Dan apakah respons anda tentang perkara tersebut? Mungkin saya bawa kembali kepada dasar di mana saya membuat keputusan saya lah, sekian lama ini. Jadi apabila kita lihat kepada keputusan saya seumur hidup lah, kan. Pertama sekali, apabila ingin melakukan sesuatu, perlu kita lihat kepada keikhlasan dan kejujuran. Dan kedua, di mana ada peluang ataupun ada cara untuk menabur bakti kembali kepada masyarakat, kita cuba, kan. Ia merupakan satu fakta yang mendorong saya dari segi melibatkan diri dalam kerja sukarelawan, menjadi seorang doktor, memilih psikiatri sebagai antara landasan kepakaran saya. Dan selanjutnya, apabila untuk menyandang jawatan, baik selaku NMP ataupun selaku ahli parlimen sebagai elected, saya ikut landasan itu. Kejujuran, keikhlasan dan juga peluang untuk menabur bakti selanjutnya. Malah saya rasa apabila terdapat mungkin ketidakselesaan antara mungkin mereka di awam, di mana mereka mungkin rasa NMP ni sepatutnya tidak berpihak, dan selanjutnya sebagai anggota parlimen yang elected sekarang berpihak kepada PAP, kan. Saya rasa apabila kita lihat pada waktu saya seorang NMP, saya mencetuskan banyak-banyak German motion dan juga speeches lah, di mana terdapat juga saya memberi mungkin cocokanlah kepada pihak pemerintah, di mana saya rasa banyak yang boleh kita perbaharui, banyak juga boleh kita lakukan lebih baik, dan ia menjadi sesuatu tanggungjawab yang saya ambil amat serius sekali. Baik dari segi, saya rasa foreign policy pernah saya berikan German motion bagi kaum belia, bagi kesihatan mental, itu saya ingat. Malah buat sekarang saya rasa dari segi untuk membawa kepada kebaikan dari arena kesihatan mental sedang diperbaiki sekarang.
Selain dari itu, apabila kita lihat kepada social cohesion dan common spaces, itu juga menjadi antara tema-tema speech saya lah, yang saya sampaikan di Parlimen sebagai NMP. Bagi saya, apabila menyandang jawatan sebagai AP Nisun JRC sekarang, penduduk saya lihat kepada saya sebagai ahli parlimen, di mana mereka lihat, okay, apakah keikhlasan, kejujuran yang anda bawa kepada kejiranan Nisun ini? Apakah yang akan anda lakukan kepada untuk memperbaiki keadaan dalam kejiranan kita? Itu yang penting bagi mereka. Dan saya rasa meletakkan jawatan pada masa itu pada saya ialah sesuatu yang actually was the right thing to do. Kerana apabila kita maju ke hadapan, tidak dapat lagi melunaskan tanggungjawab tersebut mengikut apa yang diperlukan sebagai NMP. Yang perlu dan yang mesti ialah untuk meletakkan jawatan. Adakah ia satu langkah yang sukar untuk dilakukan? Semestinya, kan? Adakah ia membawa kepada ketidakselesaan? Semestinya. Tetapi it was the right thing to do. Dan selanjutnya, apabila dikemukakan sebagai calon, berlandaskan keikhlasan, kejujuran, dan keinginan untuk menabur bakti kepada masyarakat, itulah bekal saya apabila masuk kepada election. Dan alhamdulillah ia diterima sebagai pencalon bagi Nisun, dan saya bawa terus. Pada saya, apabila kita lihat kepada pencapaian-pencapaian sebelumnya, memang saya rasa bangga dapat menabur bakti kepada masyarakat sebagai NMP. Dan apabila kita lihat ke hadapan, inilah tugas saya sekarang sebagai setiausaha Parlimen Kanan. Saya cuba sedaya upaya, saya berikan yang terbaik, sebagaimana yang telah pun saya lakukan dahulu. Dan itu menjadi misi saya selanjutnya lah. Hakikatnya bila Dr. Syed Harun menyandang jawatan sebagai NMP dahulu, setiap saranan, setiap ucapan di Parlimen semua hakikatnya tidak berpihak lah. Memang semua datang daripada Dr. Syed Harun sendiri. Semestinya. Malah saya rasa ia perlu dan ia mesti. Dan itu satu tanggungjawab yang saya ambil serius, dan memang penting untuk kita maintain that position of neutrality bila menyampaikan satu saranan ataupun pendapat. Mungkin saranan oleh yang penting ialah kita berdiri teguh atas pendapat diri sendiri. Katakan apabila saya dan Anwar kita berbincang, ataupun kita bertiga kan, dengan Fatin, apabila saya ada pendapat, mungkin walaupun ia pendapat saya, kadang-kadang mungkin berpihak kepada pendapat Anwar, kadang-kadang berpihak kepada pendapat Fatin, tetapi ia tidak hilang dari ia menjadi pendapat saya sebenarnya. Jadi saya rasa perlu kita lihat secara terbuka. Dan dari segi pada pendapat saya, tanggungjawab saya ketika NMP itu saya lunaskan dengan keikhlasan, kejujuran, dan saya beri yang terbaik. Dan sekarang selaku anggota Parlimen elected, sama juga saya bawa kepada tugas tersebut keikhlasan, kejujuran dan yang terbaik bagi penduduk di Nisun, bagi masyarakat dan juga bagi negara. Kita sudah pun sampai ke penghujung episod ni. Terima kasih Dr. Syed Harun kerana sudi untuk bersama kami hari ini di podcast Berbual, untuk berkongsi tentang perjalanan doktor sejak menjadi anggota Parlimen dan juga rancangan doktor untuk mendekati penduduk, mendekati belia dan masyarakat Melayu Islam kita di Singapura. Kepada pendengar dan penonton BH, jangan lupa untuk bersama Berita Harian di TikTok, YouTube dan Facebook untuk mendapatkan berita dan juga podcast terkini. Sehingga kita bertemu lagi di Podcast Berbual.